Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan Tim Walabot. So malam ni kita bersalangsung dua tempat, di TikTok dan juga di Muka Buku. Jadi tolonglah di TikTok tolong repost dan add to story. Dekat Muka Buku tolong share. Okey? Jadi kita mulakan dulu dengan sedekah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okey guys. Kita bersama langsung malam ni kan. Saya nak bagi peringatan juga kepada moderator. Tolong jangan ban, jangan block. Dekat TikTok ni, tolong jangan block. Sebab bila block, jadi masalah lah. Sebab susah nak cakap. Sebab orang tu share, tak tahu. Kalau baca saya boleh nampak. So tak payah. Kalau dia memang terang-terang yang apa scammer lucah tu, yang itu kau block tak apa. Tolong moderator kena, sebab ramai yang komplain. Bila ramai komplain kat Telegram Tiwalabot, bagi tu kenapa kena block, so tak payah. Okey, boleh kalau walanon pun tak payah block. Senang kita dakwah kan, walanon pun tak payah block. Biar dia dengar. Melainkan dia spam tu, yes. Kita mute dia. Kalau dia spam, kita mute dia. Boleh Mantap. Terima kasih. Dekat Muka Buku, guys, teruskan share. Okey. Hari ni ada beberapa topik lah kan. Tapi malam ni saya ingat saya nak buka lah. Kan? Saya nak buka sebab tadi mak saya datang. Mak saya bengang lah pasal harga minyak naik apa semua. Jadi saya explain lagi dekat dia. Sebagi tahu dekat mak saya pasal new world order, pasal non kunyit. Jadi bila saya tengok lah kan, saya cakap, lepas tu ada adik ipar saya pun ada juga. Lepas tu dia tanya lagi soalan dengan saya. Cakap, kau ni kan, Toi kan dah masuk hutan dengan aku. Saya masuk hutan, saya dah cerita dengan dia dah. Macam ni. Jadi, saya teringat balik dalam Telegram Tim Walabot. Saya dah cerita banyak kali dah benda ni. Tapi masih ada yang dia kurang jelas, kurang faham ataupun terlupa. Termasuklah admin Walabot pun ada juga macam gitu. Jadi, malam ni saya nak story lagi sekali bagi faham apa yang sedang kita hadapi ni. Saya tak cakaplah saya pandai, saya tahu semua, tidak. Tetapi untuk kita berfikir, kita sedang berdepan dengan apa yang sebenarnya ni. Betul tak? Kalau kita tak faham benda ni, payahlah. Itu sebab kenapa Tun Mahathir bagi tahu. Ramai orang tak tahu pasal New World Order. Ramai orang tak tahu. Di mana mereka beranggapan bahawa New World Order ni adalah benda yang baik. Melalui susunan politik apa semua. Tak guys. New World Order ni bukan benda yang baik. Benda ni benda yang jahat. Dia nak kawal kita, nak hapuskan penduduk dunia. Dengar cerita macam, ya tak ya. Ini macam saya cakap lah, kita ada akal. Kita gunalah akal kita. Takkan kita tak boleh nak berfikir kan? Benda simple je. MH370, gaib. Takkanlah kita tak nampak. MH17, kita punya pesawat, Malaysia juga. Ditembak jatuh. Tersalah tembak. Logik ke? Dalam masa beberapa bulan, MH370 hilang, tak dapat dikesan. MH17 kena tembak jatuh. Malaysia, dua-dua Malaysia. Malaysia Airlines. Cuba kalau kita fikir, apa benda ni? Dan dalam dunia, tak ada guys kes macam tu. Ada ke? Ada ke dalam dunia kes macam kita ni, Malaysia Airlines ni? Ada tak? Saya tanya dengan korang. Tak ada. So why? So benda ni lah, saya rasa malam ni saya nak cakap juga. Bagi kita berfikirlah. Saya nak korang berfikir. Jangan percaya, fikir. Kena fikir. Okey. Boleh? Setuju tak? Setuju lah. Sampai pagi ke? Tak kot.
Macam tadi tu. Nak sedap PMI. Tu boleh block. Nak sedap PMI, nampak? Nak sedap kau PM Anwar lah. Nak sedap. Kan? Okay guys. Terima kasih. Wisapin teruskan share dekat muka buku. Okay. Dekat TikTok ni senang kau repost dengan add to story je. Buat yang tu je. Melainkan copy link hantar dekat dalam grup WhatsApp ke kan. So, tajuk malam ni adalah bersedia untuk dikorbankan ataupun terkorban. Guys, kita dalam perang. Sebanyak kali sebut, kita dalam perang. Ini perang kandang. So, kita kena bersedia sama ada kita ni terkorban ataupun dikorbankan. Nasib, guys. Tapi kita betulkan niat kita, kita berjuang kerana-Mu, ya Allah. Kita berjuang. Apa yang kita mampu buat. Demi apa? Demi nak mempertahankan tanah air ni. Masing-masing ada tugas kita masing-masing. Hari ni dia tak ada tengah-tengah. Hak ataupun batil je. So, korang pilih nak duduk side mana. Jadi, untuk malam ni, semulakan dulu dengan berkenaan dengan UMNO lah. UMNO lah. Sebab UMNO ni guys. UMNO ni kalau cerita sikit pun tetap meletup. Sebab apa? Sebab dia lama merintah negara ni kan. Jadi orang ada soft spot dengan UMNO ni. Dan senang ulas berkenaan dengan kenyataan Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh. Semalam lepas, Dr. Akmal Saleh buat satu kenyataan. Yang mana saya bacakan kenyataan dia. Ini berkaitan dengan harga minyak. Bila ramai orang marah kerana harga minyak naik, Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, telah buat satu kenyataan. Harga minyak isu global, bukan disebabkan kerajaan sesuka hati menaikkan. Nampak tak guys? Nampak? Isu dia sebab harga global. Ya, kita ni memang betul harga global. Tapi kita pun dah ulas banyak kali dah. Global macam mana? Naik macam mana? Cuba kita fikir guys. Naik diesel kita kata diesel 80 sen. Minggu depannya 80 sen. Lepas tu 2 minggu lepas tu 80 sen lagi. Dalam masa 3-4 sebulan dalam masa sampai sebulan ni, 3 kali kenaikan 80 sen, 80 sen, 80 sen. Saya tanya dengan korang. Korang semua cerdik, tak bodoh hari ni kita. Maklumat semua di ujung jari hari ni guys. Semua maklumat di ujung jari, betul? Kita boleh tengok kan kadar minyak dunia berapa. Dan bila Dr. Akmal Saleh bagi tahu, dia kata kenaikan harga minyak merupakan isu global yang perlu ditangani sama ada dari pihak kerajaan maupun pembangkang. Ketua Pemuda UMNO berkata peningkatan berlaku sejak sekian lama bukanlah disebabkan tindakan sesuka hati. Sebaliknya dipengaruhi harga minyak pasaran dunia. Bayangkan guys Pemuda UMNO ni mewakili Pemuda UMNO. Otak macam ni. Nampak tak guys? Nampak tak? Kalau kau tengok kenyataan Dr. Akmal ni, dia mempertahankan rakyat ataupun mempertahankan kerajaan yang sedia ada. Kau tengok. Kenyataan Akmal ni, dia mempertahankan kerajaan sedia ada. Sepatutnya mempertahankan rakyat lah bersama dengan rakyat lah. Tapi sebab apa? Sebab, inilah sebahagian itu kata tadi, UMNO ni, dia orang dah membusuk sampai ke usus. Engkau tak boleh repair. Beyond the repair. Sebab apa? Mereka tak fikir pasal rakyat. Mereka fikir tentang diri mereka. Kerana apa? Ni. Termasuklah Dr. Akmal Saleh. Sebab guys, harga minyak dunia ni, M. Hamid ada kongsikan, kita pun dah kongsi dalam Telegram Timur Labot. Minyak dunia naik 37%. 37%. Harga minyak dunia. Minyak Malaysia naik 82%. So kenapa harga minyak dunia naik 37%? Kita kat Malaysia naik 87%. Kalau kita cerita, ini harga global. Masuklah ada influencer tu saya tengok. Ini kita harga minyak global apa semua. Okey lah. So kenapa kita naik sampai 87%? Nampak tak? So kat mana kecerdikan benda ni? Jadi inilah UMNO hari ni, dia memang tak cerdik lah. Dia memang tak cerdik. Termasuklah yang terbaru ni, KJ. Orang panggil dia KJ. Saya dulu panggil dia Chief. Chief. Saya panggil dia Chief dulu. Saya bersama dengan dia dulu. KJ. Lama kan? Saya panggil dia Chief.
Tapi bila 2018 tengok, oh dia ni tak ada jiwa Melayu lah. Baru nampak. Nampak tak? Kita sama macam korang lah dulu. Alah, korang pun sama juga. Anwar hidup Datuk Seri, yang guling-guling kat sini pun ada. Betul? Percaya minyak turun RM1.50, kan? Betul, percuma. Datuk Seri. Sekarang pun kata, sama lah macam saya pun. Saya nampak KJ ni, Ketua Pemuda UMNO, steady, style kan. Tapi 2018, bila tengok, dia ni tak ada jiwa Melayu. Baru nampak, oh dia ni fake. Baru kita tahu. So ni proses. Pengalaman tu mematangkan kita. Tapi jadikan pengajaran. So KJ statement terbaru semalam. Kemarin lepas. The bidas pembangkang tak buat apa-apa. Ya, inilah pembangkang paling teruk dalam sejarah. Ini kenyataan daripada Khairi Jamaluddin. Dan dia balon Dr. Sam. Sebab Dr. Sam ni pengerusi Perikatan Nasional. Guys, KJ ni dia mantan ahli parlimen. Kalau dia nak balon pembangkang, pemimpin pembangkang yang dia nak balon, sepatutnya dia balon siapa? Come on. Sepatutnya KJ, kalau dia nak balon pemimpin pembangkang, dia balon siapa? Dia balon Hamzah Zainuddin. Sebab Hamzah Zainuddin ketua pembangkang. Betul tak? Hamzah ketua pembangkang. Kalau KJ tak puas hati dengan pembangkang lemah bla bla, dia balonlah ketua pembangkang. Dia tak balon ketua pembangkang. Dia balon Dr. Sam. Kenapa dia balon Dr. Sam? Sudah cerita sebelum ni. Apabila pengerusi Perikatan Nasional, Dr. Sam, bermakna kalau pilihan raya besok ni nanti, Dr. Sam lah poster boy. Dr. Sam lah calon Perdana Menteri. Betul tak? Sebab sebelum ni Tan Sri Budi Yassin. So, bila Dr. Sam pengurusi PN, dia lah calon. So, daripada Syed UMNO siapa? KJ lah. Dia nak jadi Perdana Menteri. Sebab tu awal-awal dia balon Dr. Sam. Sebab kita semua ada akal, guys. Ada 1,200 kat muka buku, ada 3,200 kat TikTok. Kalau nak balon ketua pembangkang. Ketua pembangkang tak buat kerja, pembangkang lemah, pembangkang. Balon ketua pembangkang lah. Hamzah Zainuddin. Tak. Dr. Sam yang dia balon. Kat sini pun kau dah nampak dah. Apa matlamat dia? Apa tujuan dia? Dan, guys, saya nak, ginilah kan. KJ ni belajar pandai. Dia belajar Oxford kot. Tapi guys, dalam hidup kita ni, dia bukan pasal kita belajar kat mana, tahap pendidikan kita, bukan. Tapi kebijaksanaan kita, guys. Contoh macam korang lah. Korang. Engkau dah tengok kapal tu nak karam. Engkau tengok kapal tu nak karam dah ni. Engkau nak join ke? Korang tak join. Korang pun tak sokong UMNO dah. Engkau tengok UMNO ni dah karam dah. Dapat nyawa balik. Dapatlah tampal balik kan. Tapi sekarang ni kau tengok nak karam dah. Kau tak join, betul? KJ yang belajar Oxford ni join. Nampak tak kebijaksanaan ni, guys? Nampak? Sebab apa? Inilah kata Allah pegang hati-hati manusia. Nampak macam pandai. Tapi akhirnya diperbodohkan. Macam sangkut-sangkut lag ni. Nampak? Guys, saya yakin dalam ni pun ramai. Semalam saya ada tengok satu VTT lah. Dia kecewa dengan KJ. Saya memang tak ada kecewa sebab 2018 lagi sedah palam dia lah. Sebab dia kutuk saya. Pasal penyatuan Melayu ni, ada sejarah dengan dia ni. Dia pasal penyatuan Melayu. Saya bawa penyatuan Melayu tu 2018. Saya dah bawa kempen. Dia bagi tahu beyond your bandwidth. Dia bagi tahu rasa beyond your bandwidth. Lepas tu ada baju tu, saya pakai lah baju tu UMNO dengan PAS kan. Masa tu kan Muafakat Nasional. Dia komen fuck ugly. F ugly. Dia hina saya lah. Saya tak dendam. Saya tak dendam. Tapi saya ingat. Saya tak dendam tak ada. Tapi saya ingat. So dia pelekirkan saya kan. Sebab penyatuan Melayu tu. Dan saya ingat saya pernah cakap dekat dia pasal penyatuan Melayu ni. Dia kata no lah, bullshit. We need Chinese dengan Indian. Saya cakap dia, yes, kita memang nak Cina dengan India. Tapi kena pastikan orang Melayu dulu. Saya berdebat dengan dia lah. And then saya bagi tahu kalau gelombang 2018, masa tu kan UMNO kalah. Kenapa Kelantan dengan Terengganu PAS menang? Sebagi cakap dia. Itu dia kata beyond your bandwidth lah. Sebab bila saya belajar SPM je. Kan? Tapi ni lah kan, kita kata kan, ni
benda ni kan Allah yang pegang hati manusia. Dia yang ajarkan kita apa yang kita tak tahu. Dan ilham ni datangkan daripada dia. Kenapa? Kerana niat. Sebab niat kita. Sebab niat saya nak berjuang. Nak satukan orang Melayu. So Allah bagilah, permudahkanlah. Tunjuklah macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Sama lah hari ni bercakap. Jangan-jangan buat live pun beribu tengok ni lah. So KJ ni, daripada situ saya cakap, oh dia ni tak ada jiwa Melayu lah. So dia selfish, opportunist. And then bila kan sebaik dengan Bob tu. Sebaik dengan Bob. Cuma mulut lah dengan Bob kan. So one day tu, Bob cerita dekat saya, dia kata KJ ni opportunist kalkulatif. Oh, so pertama kali tengok opportunist kalkulatif. Dia dah lah opportunist. Dia kalkulatif lagi. Bermakna dia kira-kira. Nampak Dia punya opportunist ni, dia kira-kira. Sebab itu guys, dia punya kira-kira, dia masuk UMNO. Nampak tak? Sebab dia nampak, okay, UMNO akan pergi, 40 kursi parlimen menang. Sebab kursi 1 UMNO akan ambil. DAP 40 kursi, PKR kena remain 32, 112, bentuk kerajaan, aku boleh jadi Perdana Menteri. Opportunist kalkulatif. Sebab tu dia kira-kira. Okay, sekarang ni dia dah nampak. Hamzah tak jadi PM. Muhyiddin dah gone. Dr. Sam candidate. Sebab tu dia balon Dr. Sam. Nampak tak kan? Ni. Dia pandai bab tu lah. Tetapi guys, jadi semalam saya tengok lah satu VTT. Saya lupa nama dia lah. Dia cerita lah. Dia bengang dengan KJ lah, dia kata 2 tahun aku sokong kau. Aku suka tiap kali podcast kau aku tengok. Keluar sekejap tu. Dan saya yakin korang ni ada ni dekat 4,000 dekat TikTok ni. 1,400 dekat muka buku ni pun ramai. Betul tak? Kan? Suka tengok dia. Sebab dia keluar daripada dia kena buang daripada UMNO kan. Dia buat podcast. Jadi dia nampak lah vocal. Dia balon kerajaan. Dia bedal sana. Dia bedal sini. Nampak okey lah. Dah ada otak lah kan. Tapi bila terbaru ni. So saya tengok TikToker tu dia kecewa lah. Dia kecewa lah guys. KJ. Lebih kurang 2 tahun, 3 tahun lah. Bina satu naratif supaya nama kau tak padam. Kalau KJ tengok dia lah. Dia tengok ni. Supaya nama kau tak padam. Jadi kau terpaksa jadi DJ. Kau terpaksa buat podcast. Supaya nama kau tak padam. Supaya kau dapat balik sokongan daripada rakyat. Kau dapat KJ. Kau dapat. Tapi kau tengok KJ. Hujung-hujung ni. Oleh kerana kau bersama UMNO, lepas tu kau terus balon Dr. Sam, balon pembangkang ni, yang rakyat tengah menjerit marah ni, habis. Nampak tak guys? Macam mana Allah terbalikkan macam tu je. Betul tak? Kau orang ni pun ramai ni, sokong KJ ni, podcast KJ ni. Habis. Sebab apa? Sebab bila kita ada kehendak yang tak betul, kita mungkin tak sedar tau. Tapi Allah tunjukkan macam tu je. Sebab, ingat saya cakap Allah yang pegang hati-hati manusia. Selain ni pun korang tengok ni, Allah gerakkan tengok. Bukan suruh paksa bayar ke, bukan robot ke apa semua ni. Jadi kepada Khairi Jamaluddin, teruskan KJ. Kau nak balon pembangkang ke, nak apa ke, buatlah apa kau nak buat. Yang pasti, takkan ada dah peluang, tempat untuk orang macam kau. Sebab, negara ni perlu diselamatkan. Kita tak nak ada lagi orang-orang yang menjadi boneka kepada New World Order ni. Kita tak nak orang-orang yang sebenarnya hati dia tak ada jiwa Melayu pun. Sebab negara ni, Malaysia ni walaupun dia Malaysia tetapi induk dia adalah tanah Melayu. Jadi kita perlukan pemimpin yang berjiwa Melayu yang faham apa itu perjuangan yang sebenar. Tanpa meminggirkan mana-mana bangsa dan kaum pun. Setuju? Sebab contoh dah tengok dah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dah tengok dah. So, KJ, kapan nak karam tapi join. Silap lah.